Lebih kurang pada pukul 12 tengah hari, saya mendapat panggilan telefon daripada Ketua Cawangan mengatakan bahawa bilik gerakan kami terbakar. Dan saya pun menghubungi rakan-rakan yang lain, pemuda-pemuda UMNO yang lain untuk datang membantu. Jadi sebab sewaktu itu saya berada di luar kawasan. Jadi apabila pemuda-pemuda saya sampai, dapati separuh daripada bilik gerakan kami, maknanya banner-banner bendera kami telah pun terbakar dan dapat dipadamkan dengan segera lah, dengan bantuan daripada rakan-rakan pemuda. Dan saya nampak ini adalah lebih pada satu sabotaj lah, sabotaj dan khianat lah. Saya tak tahu daripada mana datangnya sabotaj ni dan kita pun tak nak menuduh siapa-siapa. Tapi saya nampak ini adalah satu perkara yang cara politik yang tak sihat lah, tak sihat. Yang mana kita di dalam negara yang aman damai ni sepatutnya kita berpolitik secara baik, secara sihat, dan saya nampak ini adalah satu sabotaj. Ya. Telah membuat laporan polis? Ya, kami telah pun membuat laporan polis dan saya minta pihak berkuasa siasat perkara ini. Masa kejadian tu ada sekeliling tu bagaimana? Ada Okey. individu luar ke? Oleh kerana kejadian ini berlaku lebih kurang pada pukul 12 tengah hari, makna ramai rakyat ataupun kawan-kawan saya semuanya bekerja. Jadi pada waktu bekerja, jadi saya nampak benda ni macam mereka mencari peluang lah. Di waktu ketika yang kawan-kawan yang lain sedang sibuk kerja, jadi dia rasa pukul 12 tengah hari ni peluang untuk dia. Saya bernasib baik kerana rakan-rakan saya berada di sekitar kawasan ni dan bekerja di sekitar kawasan ni, jadi dia balik untuk makan tengah hari, jadi dia dapat membantu kita lah. Ya, kami juga mengarahkan pemuda-pemuda di sekitar Parlimen Puchong untuk bersiap siaga lah, maknanya bersiap sedia, mana kita akan pantau. Bermula daripada hari ini kita akan pantau di setiap seluruh bilik gerakan di Parlimen Puchong, bahawanya kita tak nak perkara ini berlaku lagi dan tak nak perkara ini mengganggu gugat lagi untuk jentera kita bertugas.